Hai guys, okay, so sekarang kita dah berada dekat checkpoint pertama. Okay, dengan Mama. Air dia jernih dan sangat sejuk. Okay, so sekarang kita dah berada di air terjun Latar Iskandar. Okay, first checkpoint kita. Okay, so kat sini nampaknya tak adalah ramai sangat orang. Okay, ada beberapa orang sahaja yang berada di sini. Okay, yang Mama. Okay, dan ini fotografer kita, puan fotografer kita. Nampak tu, bukan main dia ambil gambarnya. So first checkpoint ni kita dah tak turun lagi lah. That's why kita orang berhenti. Jadi baru akan pergi ke second checkpoint pula. Okay guys, kita dah sampai kat checkpoint kedua. Ya, checkpoint ambil gambar. Checkpoint ketiga. So sekarang ni kita berada di nasib baik hari ni bukan hari cuti Sabtu Ahad. So tak ramai sangat orang. So jom kita minum air. Kita stop sekejap kat sini, minum-minum. Sekarang kita dah berada pula pada lokasi yang seterusnya. So pusing dulu berhenti harga. Dua tepung ada, 3 tepung ada. First time makan jagung mutiara dengan jagung susu ni. Boleh makan begitu saja. Tak payah nak masak-masak, tak payah nak rebus. Memang terbaik. Ini buat kan. Ini manis. Apa nama? Pasal ni besar sangat dan banyak pilihan dan pelbagai harga. So macam susah sikit nak buat pilihan lah sebab banyak betul jenis harga dan set dijual. Mana ni memang kena betul-betul pergi semua kedai dulu, survey semua berapa bungkus berapa ringgit. And then sebab tengok dia punya strawberry pun ada yang merah lain. Yang tu kat you want a flower? You want a flower? You want to buy you a flower? Dia nak bunga. Semua dia nak mengandung. Geram pula aku. Besar-besar mah strawberry-nya mah. Nampaknya kita tewas di sini. Dan kita telah memborong satu bungkusan strawberry. Dah pokok strawberry. Mana mak? Kat sana. Mak ada pokok strawberry mak.
So, sekarang kita dah berada di destinasi kita. Kita dah sampai dekat checkpoint di mana kita nak berenang. Okay? So, nak tahu kita minat apa? Jom kita follow. Sudah, kita dah sampai. This is my room, guys. Tak mandi. So, kita boleh lepak di tepi tingkap untuk mengambil udara segar. Sebab minta ipang kan, tak ikut kipas. Okay, let's go. Welcome to bilik mama. Okay. Bilik ketiga. Mama, apa komen Mama? Komen. Tu yang mana cantik. Sini walaupun tak besar tapi deko Memang best. Yes. Okey, Puan Nur Adrika ingin mengucapkan sepatah kata pada trip kita pada hari ini. dia tengah apa? Kata mood ibu dia tu. Okay, so untuk aku nak bagi rating 4 star. Boleh lah 4 star. Barang-barang yang ada. So korang boleh tengok, memang very nice. Dia punya landscape, dia design rumah ni kecil je, tak besar pun, tapi memang sesuai untuk buat family dia. Okay, so kita orang dah sampai sini. Kita orang nak rehat, nak rest. Kita orang nak sambung trip malam ni sebab tadi dah hujan. Okay, so apa-apa nanti stay tune. Woo!